Bro, no bro. If jatuh mati bro. Bro, I don't want to do. I don't want to do. You see if that thing patah 3, 2, 1. Pernah datang kedai ni, restoran nasi kandar Jaafar. Kita cubalah Bagi bendi, telur masin, sotong satu. Nak sayur ni, bagi acar, kuah ikan lebih sikit. Okey, potong. Yo, sudah makan kenyang kan cikgu? Tak. Saya nak bawa cikgu pergi satu tempat sangat excited, sangat surprise. Stand by cikgu. Let's go. Okay guys, so kita dah lepas makan. Manusia istimewa ni cakap dia ada prepare something untuk saya. Surprise-nya katanya. Okay guys, ni adalah Denza. Denza D9. Kau nampak tak? Seat dia lain. Dia tak macam Alphard tau. Kalau Alphard ni macam dia nipis sikit. Yang ni dia tebal guys. Nampak? Tebal. Cushion ni. Lepas tu dia ada charging port dekat sini. Lepas tu ni untuk phone. I presume phone lah. Dan best dia part ni. Nampak? Kau nak buat kerja ke apa ke. Dan benda ni kuat tau. Benda ni kuat. Alright. Dia ada peti ais guys. Okay, tengok kat sini ya. Okay, ni peti ais dia. Ni on lah kan. Ni kita buka. Mak. Okay, dia ada peti ais. So ada storage simpanan macam mini fridge lah dalam ni. So apa-apa minuman apa semua kita boleh letak dalam ni kan. Tutup je. Dan semuanya kontrol dekat sini. Semuanya kita kontrol dekat sini. Seat ke apa ke, even sunroof. Dan dia full guys. Yang ni dia tak panggil sunroof, yang ni dia panggil panoramic roof kot. Korang nampak tak seat dia berlubang-lubang Ini dia panggil ventilated seat. Korang boleh sejukkan seat. Ventilation. Boleh sejukkan seat. Tekan dia tu, biru ni dia akan sejuk. So kita kat negara panas ni bukan setakat perlu aircon yang kuat, kita perlu ventilated seat. So kalau bab keselesaan, insya-Allah saya rasa okey. Jom cikgu. Ya. Okay. Dipersilakan. Kita dah sampai dekat kawasan ni, nama Escape Penang Escape Park. So katanya tempat ni tempat orang beriadah kan, main aktiviti ekstrim lah. You kentut lah. Ya. Saya cakap apa cikgu tak dengar. Tapi kentut ni dengar. Kita masuk kejap lagi, kita tengok apa yang ada. Di sini kan ada the longest zip coaster, Tubby Racer. Cikgu nak try apa dulu? Dia ada 4 pilihan. The longest, zip coaster, Tubby Race and car park. Saya pilih car park. Duduk dalam kereta ada aircon. Ini I think Tubby Racer. this one is Best one lah. This one looks like the same. different. Oh, different lah. This one is the dry one. Okay. Kidding. We go dry one. Bro, I have to sit there. Yeah. Bro, no bro. If jatuh mati bro. I protect if you just follow me. Bro, I don't want to do. I don't want to do. No. You see if that thing patah Yeah, and I'm on the same chair. yeah, you die, it's okay one. I got family lah. Dia orang nak saya naik, apa dia panggil ni? Tubby Race. Naik tayar, turun landasan. Okay, hey, you come with me. Of course I'm going. No, you do, I don't want you to sit separately. One by one. No, one by one Yeah. Why? Because big Yes. Oh, no, bro, I'm not going. No, hell no. Cannot together. Big one. If that's the case, I experience for you. Okay, go. Yeah. Okay, You bye-bye. wait for me. Alright. I will be back. Let's go. Mau pergi sampai atas sana Oi, mana cikgu Cikgu ada naik So cikgu tak ada naik lah. Cikgu seorang saja. Seorang saja. Kita tengok tadi. Mana cikgu? Dia cakap bagi saya 5 minit. Saya punya hati Eric, you pergi lah. Saya tak boleh. Pergi. Apa, saya experience on behalf bagi you. Okay guys, follow legs, no down, okay? No tie, just normal. Hold tight. Okay. Kuat-kuat, kasih kuat-kuat. Lagi banyak. So tadi saya sudah experience itu Tubby Racer. Ini kenyataan yang harus you terima. Kadang-kadang bila you dah berumur, so bila you kerja, you kena ikut orang lah kan. Orang cakap brotherhood, tapi last orang tinggal you juga. Ini pengajaran dalam dunia ni. Tak ada orang yang akan teman you sampai you mati. Dia cakap saja kat mulut, tapi dia belah saja. That's the whole thing. Kenyataan hidup. Can I go for some tea line? No, I don't have money. 3, 2. Oh shit. Dia semua tak boleh fikir sebenarnya.
You duduk terus saja, bagi dia ketat tau. Sudah penat nak turun boleh. A bit more bro. Macam tu Agam. Sorry you never come back here. I will never come back. 2, 3. Easy. Eric, sini cikgu. So macam-macam lah dekat sini. Fun. Okay? Memang fun tu subjektif. Kena jujur, saya tak dapat main sebab tekanan apa dia cakap tu, limitation lah. Lagi satu sebab apa saya tak boleh main sini. Saya tunjuk, korang nak tengok ini yang sejujurnya. Okay, habis dah hari ni, kita tunggu esok pula apa cerita. Alright, Enjoy life. ulang benar. Okay, so jumpa lagi. Okay, Assalamualaikum.